Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, episod keempat hari ini bersama saya lagi Fahdi Ghazali dalam Fast Grow Your Business, insyaAllah. Okey, so topik hari ini adalah topik yang sangat penting, super duper penting. Sebab topik hari ini akan menentukan sama ada perniagaan boleh pergi dengan baik, dengan laju ataupun tidak. Seperti biasa, saya masih berada di dalam kereta. So, when we talk about doing business, zaman sekarang ni ramai orang berniaga kan. Jadi bila berniaga ramai-ramai ni, ramai orang bila dia berniaga, dia akan fikir kepada produk dan servis tu. Dia tak fikir kepada siapa yang sepatutnya saya jual produk dan servis tu. Yang menyebabkan bila dia start berniaga, dia sukar untuk mencari pelanggan. Sebab tu dalam video hari ni, kita akan bicara soal bagaimana untuk kita mengenal pasti pelanggan terbaik untuk perniagaan kita. Saya akan bagi 5. Alright, saya akan bagi 5 strategi mudah untuk anda semua mengenal siapakah pelanggan yang terbaik untuk your business. Boleh tak boleh? Sambil kita berada dekat dalam kereta ni, kita boleh sampaikan ilmu. Okey, boleh kita pergi nombor 1. Nombor 1 adalah kita, siapakah pelanggan kita ni, dengan cara kita mengenal apakah pain, problem yang kita nak selesaikan. So bila mana anda tahu problem apa yang anda nak selesaikan, automatically anda akan tahu siapakah pelanggan anda. Betul tak? Katakanlah anda nak selesai masalah apa? Jerawat. Alright. So automatically anda akan tahu siapakah pelanggan anda yang ada masalah jerawat. Katakanlah jerawat, orang yang umur dekat 50 ada jerawat? Tak ada dah. So dah qualified, disqualified. Umur yang ada jerawat biasa umur berapa? Belasan tahun, teenagers, sehinggalah umur berapa? Sekian-sekian, 20, 23, 24. That is the maximum. Itu kebanyakan orang. Beyond that, ada sikit-sikit. So, who is your target market? Basically, this target target umur. Kemudian siapa lagi yang mengalami masalah, lelaki ke perempuan? So, makin lama makin jelas. Macam mana anda nak tahu siapakah your ideal target market? Adalah dengan menyenaraikan masalah yang anda nak selesaikan. Pilih satu masalah, zoom in, daripada situ anda akan kenal siapakah pelanggan ideal anda. Alright? So, itu nombor 1. Clear? Baik. So, kita akan tengok nombor 2 pula. Bagaimana untuk anda mengenal pasti pelanggan ideal anda? Adalah dengan cara anda tengok siapa orang yang pertama bayar produk dan servis anda. Simple kan? Very simple. Maksudnya apa? Anda tahu orang ni target market atau tak? Bagus ke tak anda target dia? Adalah dengan cara anda tengok dia dia beli dengan anda. So bila orang tu beli daripada anda, dah validate habislah bahawasanya this target market is the best target market. So daripada situ, anda ambil data mereka, right, yang pernah beli dengan anda tu, anda ambil, anda check dia umur berapa, laki ke perempuan, duduk dekat area mana, apa pekerjaan dia. Itu adalah detail-detail yang anda perlukan untuk anda buat targeting. Alright? Boleh faham? Detail-detail tu. So, anda ambil lah dalam, let's say, berapa? 100 pelanggan pertama anda yang beli daripada anda tu, anda buat marketing. Daripada 100 pelanggan pertama yang anda beli daripada anda tu, anda buat that profiling. So, daripada profiling tu, anda akan makin lama makin jelas siapakah sebenarnya target market aku. Apa yang mereka nak, apa mereka suka. Alright? Bila anda clear dengan target market ni, bukan saja produk anda boleh perbaiki. Segala benda, packaging, experience, customer service, semua tu akan anda buat dedicate kepada orang yang anda nak target. Boleh faham? So bukannya kita nak niaga ni kita
nak puaskan hati semua orang. Anda kena faham macam tu lah. Okay, alright. So, nombor 3. Nombor 3, bagaimana untuk anda mengenal pasti pelanggan ideal anda adalah anda kena ada satu mindset. Mindset ni adalah anda tidak boleh serve semua orang. Anda tidak boleh puaskan hati semua orang. Sebab tu, Ferrari, harga dia mahal gila. Dia bukan nak puaskan hati semua orang. Dia nak puaskan hati certain orang sahaja. Okay? Boleh? Alright? So, apabila kita bercakap tentang customer market segment ni, kita kena guna satu law. Dia panggil Pareto Law, 80-20. So 80-20 ni maksudnya apa? Anda hanya fokus kepada 20% sahaja kelompok manusia yang akan memberi 80% income kepada syarikat. Bukannya anda pergi fokus kepada 80% orang, ramai orang anda pergi fokus. Last kali yang dapat cenonet 20%. Boleh faham? You just need to focus to 20% target market, which is kita bukan nak semua orang beli dengan kita. This 20% yang akan memberi revenue 80% revenue syarikat. So, itu dipanggil Pareto Law. 80-20 punya law. Clear tak? Jadi, mindset dia nombor 3 ni, aku bukan nak puaskan hati semua orang. Aku bukan nak selesaikan masalah semua orang. Aku juga bukan nak serve semua orang. Aku just nak serve 20% sahaja manusia. Alright, orang sikit je, tapi walaupun dia sikit 20% ni, dia lah akan memberikan 80% revenue syarikat. Boleh dapat tak gambaran tu? Clear tak? Okay, clear Alright, baik. So, tu nombor berapa dah? Nombor berapa dah? Nombor 3. Kita pergi ke nombor 4. So, macam mana anda nak dapat clarity lagi in term of siapakah pelanggan anda? Anda ambil a piece of paper, okay? A piece of paper. Anda lukis atau ambil gambaran avatar anda. Kalau salah seorang saya punya student ni, dia berniaga kepada orang T20, high end, kan? Jadi bila saya tanya, okay, siapakah your ideal target market? Dia terus jawab, my ideal customer adalah VV Yusof. Bila dia sebut je VV Yusof, maksudnya apa? Maksudnya, ambil a piece of paper, alright? Kalau nak letak je gambar VV Yusof kat situ, anda akan tahu berapa umur dia, apa pekerjaan dia, berapa income dia monthly, kereta apa dia pakai, rumah bagaimana dia duduk, ke mana dia melancong. Semua data tu anda akan terus dapat. Sebab tu, cara nombor 4 ni adalah anda tulis avatar ideal anda. Orang yang macam mana. Kalau orang tu betul-betul wujud, lagi better. Maksudnya anda letak avatar tu, orang tu, this particular person yang anda nak target tu, anda tulis. So daripada situ, anda akan nampak gambaran dia ni orang macam mana, what kind of product yang dia nak, what kind of service yang dia nak, alright, kat mana dia lepak, alright, social media mana dia guna, messaging macam mana dia suka, color macam mana, design bagaimana untuk menarik perhatian dia, what kind of testimonials yang dia perlukan untuk dia percaya, anugerah-anugerah yang dia suka yang mana, alright. So semua ni anda akan kumpulkan dan anda boleh designkan satu dipanggil customer avatar. Alright, so itu nombor berapa tu? Itu nombor 4. So kita pergi yang kelima, bagaimana untuk anda kenal siapakah target market anda. Kelima ni adalah anda kenal pasti di mana mereka berkumpul, kat mana mereka suka lepak. Alright, kat mana mereka akan habiskan masa. Okay, saya ambil contoh. Kalau anda nak mudah faham. Katakanlah anda berniaga barang-barang kereta, contohnya. So, geng-geng kereta ni akan lepak kat mana? Adakah dia lepak dekat TikTok? Atau dia lepak dekat IG? Atau dia akan lepak, dia akan mencari maklumat dekat Facebook dalam grup fokus, dedicate untuk that particular brand. Contohnya kalau orang yang suka EV, maka dia akan ada EV punya group. Dia akan lepak kat situ. Betul tak? So, anda faham di mana tempat mereka lepak, mencari maklumat, anda pergi ke situ dan anda akan jumpa geng-geng target market yang anda nak ni. Alright? Terutama kalau orang-orang yang sentiasa lepak ni, bahasa mudahnya, duduk dalam forum-forum dekat Facebook dan sebagainya, dia akan banyak discussion, anda pergi cari kat situ. InsyaAllah. Okay? Alright? So, that's it. 5 cara bagaimana untuk anda
mengenal pasti your target market, your ideal target market. Alright. So hopefully video ni membantu anda untuk dapat some ideas. Okay. Nanti kita akan jumpa lagi di dalam video-video yang seterusnya. Ni episod keempat. InsyaAllah kalau ada lagi topik yang best, saya akan buat episod ke-5. InsyaAllah. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Pagi. Oh, by the way, sebelum habis, jangan lupa like, share, komen dan klik butang subscribe. Pagi.